Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, bersama kita hari ini ialah Aliha Jamali, juga dikenali sebagai Lily Mu, seorang aktivis hak asasi manusia dari Iran. Terima kasih kerana bersama kami di I24 News English hari ini. Masih banyak spekulasi mengenai apa yang mungkin terkandung dalam perjanjian yang berpotensi itu. Kita masih belum mempunyai butiran lanjut, tetapi secara keseluruhan, apakah makna detik ini untuk rakyat Iran? Perang ini bermula dengan 40,000 penunjuk perasaan Iran dibunuh di jalanan. Presiden Donald Trump berkata bantuan sedang dalam perjalanan. Selepas galian berlaku sepanjang 6 bulan lalu, bolehkah anda katakan sama ada rakyat Iran kini berada dalam keadaan yang lebih baik atau lebih buruk? Selamat malam kepada anda dan semua penonton anda. Terima kasih kerana menjemput saya. Pertama sekali, rakyat Iran tanpa mengira sebarang perjanjian jauh lebih maju dalam perjuangan mereka menentang rejim dan dalam perjuangan melawan rejim yang berkeras mahu membunuh mereka ini. Jadi pada bulan Januari, rakyat Iran telah menunjukkan kepada dunia apa makna keberanian yang sebenar apabila mereka keluar beramai-ramai dalam jutaan orang 3 malam berturut-turut, walaupun berdepan dengan peluru, walaupun melihat orang jatuh di hadapan mereka, walaupun mengetahui bahawa orang sedang ditembak di hospital, 3-4 hari berturut-turut, rakyat masih tetap keluar ke jalan raya, beratus ribu, malah berjuta di seluruh negara, menentang rejim yang berkeras mahu membunuh mereka. Jadi setakat yang kami, rakyat Iran tahu, lautan darah antara rakyat Iran dan rejim itu masih wujud dan kami masih berlayar melaluinya. Untuk membebaskan diri daripada rejim ini, kami perlu berjuang. Jika kami mempunyai sekutu seperti Presiden Donald Trump atau Perdana Menteri Netanyahu, siapa sahaja yang akan mengambil tindakan ketenteraan terhadap rejim yang bersenjata dan menentang kami serta menyelamatkan nyawa orang awam, sudah tentu itu sangat hebat. Kami akan menyambutnya. Tetapi jika perbincangan diplomatik yang dikatakan hanya sekadar lakonan sedang dijalankan dan 40,000 orang, 40,000 yang diakui sendiri oleh rejim itu, tetapi mari kita sentiasa ingat, apabila rejim itu berkata, kita perlu gandakan jumlah itu dengan lebih banyak lagi. Beribu-ribu orang di Tehran sahaja telah dibunuh. Maksud saya, mari kita tidak terlalu fokus pada angka. Rakyat Iran sudah jauh lebih maju dalam mencapai matlamat mereka menentang rejim ini dalam revolusi singa dan matahari. Mereka mempunyai seorang pemimpin pembangkang, Putera Mahkota Reza Pahlavi, yang bersatu dengan rakyat. Apabila rakyat keluar, beliau melihat kekuatan mereka, beliau melihat tekad mereka dan beliau berkata, keluarlah, saya sokong anda. Presiden Trump juga berkata, keluarlah, saya sokong anda. 40 hari selepas itu, sebenarnya 100 hari, tepat 100 hari selepas kedai pertama di Tehran ditutup dan Javad Shah dipanggil keluar. Dan kemudian seminggu selepas itu, selepas pembunuhan puluhan ribu rakyat Iran, tindakan ketenteraan benar-benar berlaku. Maksud saya Khomeini, pemimpin agung Republik Islam telah disingkirkan. Ramai anggota IRGC telah menjadi sasaran dan disingkirkan. Terima kasih kepada IDF. Jadi apa yang sedang dihadapi oleh Republik Islam sekarang ialah kejatuhan dan kelemahan mereka sendiri. Sama ada perjanjian 60 hari ini yang entah apa kandungannya diteruskan atau tidak, Republik Islam memang tidak pernah dikenali sebagai pihak yang menepati atau memegang janji mereka sendiri. Jadi seperti waktu-waktu ketika sekatan dikenakan terhadapnya, akan ada urusan di pasaran gelap dan Republik Islam akan mengisi poket mereka sendiri. Namun, jika Republik Islam disingkirkan dari pentas, seluruh komuniti antarabangsa akan menjadi lebih selamat. Rakyat Iran juga akan lebih selamat. Setakat yang saya tahu sangat mengecewakan melihat perjanjian seperti ini dan syarat diplomasi seperti ini dipermainkan apabila nyawa dan darah rakyat Iran menjadi harga minyak. Tetapi saya juga faham bahawa tekanan antarabangsa yang dihadapi oleh Presiden Donald Trump adalah untuk membebaskan Selat Hormuz daripada cengkaman dan genggaman para mullah yang kini memberi tekanan terhadap bekalan makanan di seluruh dunia dan menembak ke arah negara-negara sekeliling mereka. Adakah anda melihat ada kemungkinan rejim ini akan berubah? Presiden Donald Trump, beliau memberitahu Wall Street Journal terlebih dahulu, sama sekali tidak. Walaupun selepas Presiden Donald Trump berkata ini adalah rejim paling rasional yang pernah mereka hadapi. Jika Presiden Donald Trump
Membunyikan sangkakala para mullah. Mungkin ada sebab strategik. Saya tidak akan terlalu mengambil berat tentangnya. Saya akan melihatnya seperti muka selamba. Apabila kita bercakap tentang apa yang dijangka berlaku pada hari Jumaat di Geneva, Naib Presiden JD Vance berdiri bersama-sama dengan Speaker Parlimen Muhammad Bagher Karibaf, Abbas Araghchi. Apakah mesej yang ingin disampaikan kepada rakyat Iran dan diaspora Iran? Buat masa ini, rakyat Iran berasa agak terpinggir dalam pelbagai cara apabila berkaitan dengan perkara ini. Daripada sekutu mereka yang pernah berjanji untuk menyelamatkan mereka, kini penyelamatan itu telah bertukar menjadi satu perjanjian nuklear. Jadi situasinya, naratif dalam fikiran rakyat Iran ialah Donald Trump atau Obama, sama sahaja. Ia bermula dengan Trump, jangan jadi seperti Obama. Anda bersama kami, sama ada bersama kami atau bersama mereka. Pada dasarnya, ada satu sorakan yang semua orang tahu di Iran. Obama, Obama, ya Obama, ya Obama. Maksudnya, Obama, Obama sama ada bersama kami atau bersama mereka. Jadi mereka ubah ini dan mereka kata, Trump, jangan jadi Obama. Anda bersama kami kepada Obama, kepada Obama. Dan sekarang ia hanya seperti, Trump, jangan jadi Obama. Ia benar-benar telah turun ke tahap itu. Jadi semangat terhadap Presiden Donald Trump tidak begitu tinggi sekarang berkaitan dengan situasi ini. Namun rakyat Iran sudah biasa dengan perubahan haluan secara mendadak. Mereka sudah biasa dengan ketidaktentuan dan mereka juga sudah biasa menghadapi kesusahan sendiri. Jika kami terpaksa menghadapinya sendiri, kami akan menghadapinya sendiri. Lili Mu, sangat gembira anda bersama kami. Sangat penting untuk mendengar perspektif daripada diaspora Iran ketika ini. Terima kasih kerana bersama kami di i24 News English. Terima kasih kerana menjemput saya. Semoga malam anda indah. Terima kasih.